No kicap tapi still kekalkan cara tradisional. Resepi khas daripada mak mertua Nina orang Pahang. Nina hari nak tunjukkan cara nak buat sambal hitam. Senang dia caranya. Ini cara mak mertua Nina. Jom. Berapa per 10 rasa sambal hitam ni? 9. 9? Confirm? Confirm. Nina gunakan kuali yang tebal kat sini, masukkan belimbing buluh bersama dengan sedikit garam, lepas tu tanpa air lepas tu kita biarkan macam ni sampai air daripada belimbing buluh tu keluar sendiri macam ni. Tapi apa tujuan di sebalik teknik ni? Sebenarnya dia nak keluarkan rasa masam yang tajam daripada belimbing buluh tu sebelum kita buat sambal. Selain nak mengekalkan warna dan identiti sambal hitam tu sendiri. Okey, second step, ini adalah bahan-bahannya tanpa gunakan bawang putih dan gunakan bawang besar yang telah dihiris. Ni guna bawang holen jugalah sebab ni je ada kat rumah. Lepas tu Nina masukkan juga lada secukupnya. So Nina suka pedas. Dia request pedas. Okey, lepas tu Nina masukkan ikan bilis. Pastikan cari ikan bilis yang sedap je. Lepas tu kita gaul rata macam ni, letakkan sedikit air. Okey, lepas tu kita masukkan terus kita punya belimbing tadi. Gaul rata. Okey, serata-ratanya lah. Lepas tu kita tunggulah. Pastikan kita masukkan sedikit gula jugalah. Nina tak letak perasa kat sini. Setelah 2 jam nampak tu bahan-bahan dia mulalah teroksidize macam ni. Dia dah nampak hitam, dah gelap macam ni. Dah itu sahaja. Memang makan masa yang lama, tapi hasilnya kalau anda berjaya buat, rasa macam berjaya macam itu. Itu saja yang dapat nak kongsikan kali ni. Semoga bermanfaat. Boleh kita buat sama-sama. Okey? Bye-bye.